rukun besar kena ada dalam kalbu kita. Aku tidak minat dikenal. Kena ada tu. Aku tidak minat dikenal. Dan aku lebih suka orang tak kenal aku. Aku lebih suka orang tak hormat aku. Aku lebih suka orang tak besarkan aku. Aku lebih suka orang tak beradab dekat aku. Itu kena ada tu. InsyaAllah terbuka makrifat dia. Ya, tapi kalau orang tak beradab kita kata, wah, kau tak kenal aku siapa ya? Oh. Ya, kalau orang tanya kau tak kenal aku siapa? Aku nak tahu kau di syurga kali neraka, tanya dia. Kalau tu kau tak boleh jawab, tak ada. Kan? Dalam Syifaul Qulub dia kata, kalau kau sendiri tak tahu keduduk kau mati esok neraka ke syurga, tak ada sebab kau nak besarkan diri kau. Tak ada sebab kau nak ego. Tak ada sebab. Tiba-tiba kau mati masuk neraka, babi dan anjing lebih baik daripada kau, dia kata. Dan kitab dia bantai tuan-tuan. Kalau kau mati kau masuk neraka, anjing dan babi lebih baik daripada kau. Anjing pun mati tak masuk neraka. Jangan ego tu kena buang kan. Orang tak boleh buang ego, dia tak akan sampai dan takkan dibuka pintu makrifat sampai kiamat, dia tak akan dapat. Buang, downkan diri. Idfan wujudak fil ardil khumul. Tanam diri kamu dalam bumi yang tersembunyi. Fama dabata mimman lam yudfan lam yatimani tajuh. Benda yang tak ditanam takkan sempurna tumbuh dia. Mana tanam tu maksud dia? Tundukkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Dah. Ya. Orang tak kenal kita lagi senang. Ya.